Dia curang lagi ke? Ya, hari tu dekat phone dia, I nampak nama perempuan lain. Bang? Bang, phone bunyi. Ahmad Electrician? Hello? Sayang, jom makan sukiya. Legal je lah dia. Tak apa. I tahu yang dia boleh berubah. Tak, hari tu bukan dia jerit kat you ke? In public pula tu. Tak apa, tu memang salah I. Hari tu bukan dia nak bankruptkan you ke? You, mak I nak pinjam RM50,000 untuk beli makanan kucing. Lepas tu kakak I pula dia nak pinjam RM40,000 untuk buat buckle fat removal. So, you transfer kat I sekarang. 90k? I tak ada duit banyak macam tu. Kau nak melawan cakap aku? I rasa you yang ada problem ni. Tak apa, janji you ada dengan I.